Cuba kita fikir sekejap. Di sebalik setiap juruteknik yang cekap, chef yang hebat atau pereka fashion yang kreatif, mesti ada seorang mentor, seorang guru yang luar biasa. Itulah dia peranan pengajar TVET. Mereka ni bukan sekadar mengajar tau. Boleh dikatakan mereka lah arkitek yang membina tenaga mahir negara kita. Jadi, kualiti mereka tu, itulah yang akan tentukan kualiti graduan kita nanti. Jadi persoalannya sekarang, apa bezanya pengajar yang biasa dengan pengajar yang betul-betul luar biasa? Apa ramuan rahsia yang buatkan seorang pengajar tu bukan je mampu sampaikan ilmu, tapi mampu membentuk seorang profesional yang dihormati dan disegani dalam industri? Sebenarnya jawapannya mudah je. Semuanya terletak pada 3 tonggak utama. 3 asas yang kalau cukup, memang akan lahirkan seorang pengajar yang betul-betul hebat. Okey, jom kita mula dengan yang pertama, penguasaan bidang. Ini boleh kata adalah tapak segalanya. Tanpa penguasaan bidang yang mantap, tonggak-tonggak lain pun takkan kukuh. Kredibiliti seorang pengajar tu, kat sinilah bermulanya. Apa maksudnya kuasai bidang? Ia bukan setakat hafal teori dalam buku ya. Ia adalah pengalaman hands-on. Tahu selok-belok mesin, kenal bunyi enjin yang sedap, boleh agak masalah sebelum jadi. Dan yang paling penting, boleh tunjuk depan pelajar, okey, tengok ni, macam ni cara buat. Dengan penuh yakin. Itu baru betul-betul pakar. Dan kena ingat, penguasaan ni bukan sesuatu yang statik. Ia satu perjalanan yang tak ada hentinya. Teknologi sentiasa berubah. Industri sentiasa berkembang. Jadi, seorang pengajar yang cemerlang tu, dia sendiri kena sentiasa jadi pelajar, kena sentiasa update ilmu. Barulah apa yang diajar tu sentiasa relevan dan tak ketinggalan zaman. Okey, bayangkan anda ni pakar automotif terhebat di dunia. Tapi, boleh tak anda ajar orang lain untuk jadi sehebat anda? Di sinilah tonggak kedua ni main peranan, kemahiran mengajar. Sebab kepakaran yang kita simpan seorang-seorang tu tak ada gunanya kan? Ia perlu diubah menjadi kefahaman untuk orang lain. Dan istilah penting kat sini ialah pedagogi. Nampak macam perkataan power kan? Tapi sebenarnya simple je. Pedagogi ni ibarat seorang chef. Pakar industri mungkin tahu semua bahan mentah. Tapi seorang pengajar yang ada kemahiran pedagogi, dia tahu macam mana nak masak bahan-bahan tu jadi satu hidangan ilmu yang sedap dan senang dihadam oleh pelajar. Nampak tak beza dia? Jadi, untuk jadi chef ilmu yang hebat ni ada 5 kompetensi utama. Pertama, kena pandai susun dan sampaikan pelajaran tu secara teratur. Kedua, kena faham cara orang belajar tu macam mana sebab lain orang, lain caranya. Ketiga, kena ada strategi penyampaian yang mantap. Keempat, kena kreatif guna alat bantu mengajar. Dan yang kelima, kena cekap urus program latihan tu dari A sampai Z. Semua ni penting. Yang ini pula pecahan untuk kompetensi nombor 3 tadi. Seorang pengajar profesional ni dia berfikir macam seorang perancang strategi. Dia akan sentiasa tanya diri dia, apa yang aku nak ajar hari ni? Bila masa terbaik nak ajar benda ni? Dekat mana? Dalam kelas ke? Bengkel? Kenapa pelajar kena tahu benda ni? Dan paling penting, macam mana cara terbaik untuk aku sampaikan? Setiap soalan ni kalau dijawab dengan baik akan hasilkan pengajaran yang mantap. Okey, kita dah ada kepakaran teknikal, kita pun dah ada kemahiran mengajar, tapi ada satu lagi bahan rahsia yang jadi jantung kepada semuanya, iaitu nilai kepribadian. Yang ini bukan pasal apa yang anda tahu, tapi siapa diri anda sebenarnya. Inilah yang akan bina jambatan kepercayaan dan hormat antara pengajar dengan pelajar. Petikan ni memang tepat sangat. Karakter, kepribadian seorang pengajar tu ibarat tapak sebuah bangunan. Setinggi mana pun bangunan tu, sehebat mana pun kemahiran teknikal dan pedagogi anda, kalau tapaknya tak kukuh, semuanya boleh runtuh. Jadi apa ciri-cirinya? Ia adalah sikap yang ceria dan bertenaga bila masuk kelas, penampilan yang kemas dan profesional yang jadi contoh, pertuturan yang jelas, dan yang paling penting, sikap sopan, empati, telinga yang sedia mendengar dan hati yang memahami masalah pelajar. Benda-benda inilah yang ubah bengkel atau kelas tu jadi satu komuniti pembelajaran yang positif. Jadi, bila ketiga-tiga tonggak ni, penguasaan bidang, kemahiran mengajar dan nilai kepribadian disatukan, apa yang terhasil? Yang terhasil adalah satu legasi. Satu kesan mendalam yang akan kekal dalam diri pelajar tu lama selepas mereka tamat belajar. Dan jadual ni merumuskan semuanya dengan sangat baik. Cuba lihat hubung kait dia. Penguasaan teknikal pengajar melahirkan kemahiran tinggi di tangan pelajar. Pedagogi yang berkesan pula membina minda pelajar yang mampu berfikir dan selesaikan masalah. Dan nilai peribadi yang positif membentuk sikap kerja yang cemerlang. Gabungan tiga ni, inilah formula untuk lahirkan pekerja yang jadi rebutan majikan. Inilah matlamat akhir kita semua. Bukan sekadar lahirkan pekerja yang pandai buat kerja, tapi kita nak bangunkan profesional yang kompeten, dihormati dan ada sikap yang positif. Inilah sumbangan terbesar seorang pengajar TVET kepada negara.
Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan, terutamanya untuk para pengajar di luar sana. Satu hari nanti, bila pelajar-pelajar anda teringatkan anda, apa yang anda nak mereka ingat? Sikap anda, ilmu yang anda beri, atau cara anda membentuk mereka menjadi insan yang lebih baik? Fikir-fikirkanlah, apakah legasi anda?